Okey, right, dah 10.30 Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang baru hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ya, ada 3 mata memandang. Terima kasih. Ya, korang boleh type dekat bawah korang datang daripada mana. Ya, salam perkenalan daripada saya. Kalau anda baru mengenali saya Hans daripada BE International. Saya buatlah setiap hari, saya berkongsi tentang ilmu-ilmu kesihatan dan juga cara macam mana untuk kita jaga kesihatan supaya kita menjadi seorang pengguna yang bijak dan juga bijak buat keputusan untuk jaga kesihatan badan kita. Ya, kerana tubuh yang kita dapat daripada Allah ni adalah satu amanah untuk kita jaga supaya kita boleh beribadah kepadanya dan juga melakukan perkara-perkara yang baik kepada orang lain. Okey, menyebut tentang perkara-perkara baik kepada orang lain, kita akan menjelang bulan Ramadan, lagi 21 hari, iaitu bulan yang baik, bulan segala bulan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan ganjaran dan pahala. Okey, dan juga ia adalah bulan untuk kita reset kesihatan badan kita ni supaya badan kita boleh bekerja lagi 11 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Okey, jadi ia adalah satu rahmat jika anda dapat menjelang dan juga sampai ke Ramadan yang akan datang, kerana itu adalah jemputan Allah kepada kita untuk kita bertaubat, untuk kita melakukan ibadah dan juga untuk kita jaga kesihatan badan kita. Sebab Allah adalah Maha Pencipta, jadi Maha Pencipta tahu tentang kebaikan tentang ciptaan-ciptaannya. Okey? Alright, terima kasih yang hadir. Bantu saya itu tap-tap skrin. Boleh tap korang daripada mana? Dengar tak suara saya dengan jelas? Boleh type korang daripada mana? Okey? Boleh kita terangkan. Okey? Alright. So, saya banyak advocate masa saya live. Dulu saya buat live, saya banyak nyanyi-nyanyi lah. Okay? Tapi sebab bila saya menghadapi masalah kesihatan dan juga ada kawan-kawan saya yang saya tak sempat untuk bantu dia untuk sihat, dan saya rasa masa yang saya ada dengan viewer yang saya ada dan juga dengan follower yang saya ada, saya rasa terpanggil untuk saya gunakan masa dan juga tenaga saya setiap hari untuk saya panggil sahabat-sahabat saya yang berada di dalam TikTok ni untuk mula sihat dan juga jaga badan untuk kesihatan. Okay? Kita nak sihat ni bukan saja kita kena jaga makan, tapi kita kena mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okay? Jadi dalam setahun kita ada 12 bulan, okay? Dan dalam 12 bulan tu ada 1 bulan yang Allah telah tentukan untuk kita berpuasa. Okay? Jadi berpuasa ni ada banyak manfaatnya sehingga ia menjadi satu topik perbualan yang begitu hebat di seluruh dunia, especially saintis dan juga pakar kesihatan antarabangsa yang mengakui aktiviti berpuasa dapat menghindarkan lebih banyak penyakit daripada kita amalkan ubat-ubat chemical. Okey, sebenarnya lebih bagus kita amalkan ibadah puasa, berpuasa. It's a very good. Pada mereka, jika mereka tidak beribadah lah, tapi mereka telah mengakui perbuatan berpuasa, fasting amat bagus untuk badan kita. Jadi dia ciptalah intermittent fasting kan, dia suruh kita makan paling awal dalam sehari tu pukul 12 tengah hari, makan yang paling last dalam sehari tu pukul 6 petang. Jadi pukul 6 petang sampai ke 12 tengah hari besok kita berpuasa. Okay? Bila kita berpuasa, apa jadi pada badan? Ini menurut mereka bila kita berpuasa, badan kita bertukar kepada satu tahap ataupun bentuk mode iaitu mode mode ketosis. Baru saya nak cari ketogen pula. Ketosis yang mana segala glukos atau tenaga yang ada dalam darah kita dengan hati kita tu telah habis digunakan dan mulalah untuk menukarkan kita punya lemak-lemak yang berada di bawah kulit itu ditukarkan kepada glycogen untuk badan kita gunakan sebagai tenaga tambahan, tenaga reserve. Jadi bila hari-hari kita buat macam tu, kita boleh kuruslah. Alright? Tetapi ada kalangan kita ni, kita stres kan, kadang-kadang kita tak boleh nak disiplin buat intermittent fasting tu. Jadi Allah sediakan. Dia dah tahu dah kebaikan tu untuk umat manusia, jadi Allah sediakan 1 bulan yang mana kita kena berpuasa sebagai umat Islam
kita reset kita punya kesihatan, kita bagi peluang pada badan kita untuk repair dan juga untuk detox supaya kita punya badan boleh bekerja lagi 11 bulan lagi. Kan? Hebat tak? Allah menyayangi ciptaan-ciptaannya. Jadi kita kena sayang diri kita sebab ini adalah anugerah dan juga tanggungjawab yang Allah berikan untuk kita jaga kesihatan badan kita. Okey. So, siapa kat sini nak bermula berpuasa dengan sihat? Saya yakin kebanyakan korang yang dengar kat sini dan juga yang dalam kotak tu kat tingkap tu kan, korang memang sihat. Betul tak? Korang memang sihat. Korang memang tak ada masalah berpuasa. Betul tak? Kan? Sebab korang jaga kesihatan. Kan? Sebab rata-rata dekat Malaysia ni, lebih 70% orang adalah orang yang sihat. Hanya 30% lebih yang ada masalah kesihatan sehingga kan memerlukan bantuan daripada industri kesihatan kita untuk terus hidup. Okey, jadi macam kita ni sekarang ni okeylah kan, okey. Tetapi untuk mereka yang sihat, tapi kalau kita tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat, tambahan pula kita tak boleh lari daripada proses penuaan. Jadi kita kena ambil cakna, kena ambil tahu cara-cara bantuan yang ada dekat luar sana yang boleh bantu kita terus sihat walaupun sudah meningkat usia. Ini yang ada dalam R&D, dalam penyelidikan dalam juga inovasi dalam industri kesihatan, dan juga ada peluang-peluang untuk kita sihat dengan cara yang alami seperti yang saya ada kat depan ni lah. Okey, jadi sebelum kita nak cerita tentang apa yang kita boleh buat untuk kita selesa dan tenang berpuasa, kita nak tengok dulu apa permasalahan kita masa kita berpuasa. Okey, permasalahan dia yang pertama, yang paling selalu ada adalah susah nak bangun tidur sahur, betul tak? Kan? Susah nak bangun tidur sahur, especially kepada anak-anak lah. Okay? Kemudian bila nak sahur pula, kita nak kena fikir macam mak-mak, isteri-isteri nak fikir nak masak apa ada 30 hari ni. Okay, nak makan sahur, nak makan apa, kadang-kadang main bedal aja. Yang lagi teruk, yang saya rasa masa bulan puasa, masa saya bujang dululah, benda yang tak patut sebenarnya kita amalkannya tapi kita terpaksa lalui, ialah bila kita beli makanan yang banyak masa bazar Ramadan. Makanan yang tak habis tu kita simpan, kita makan untuk sahur. Kita nampak benda tu macam bijak kan, macam menjimatkan tapi sebenarnya itu adalah satu amalan yang amat berbahaya kerana kita ada risiko besar untuk dapat keracunan makanan. Korang beli roti john tak habis bungkus masuk dalam plastik, letak dalam peti ais. Sebenarnya kat dalam situ dah ada bercambah, dah banyak kuman. Lepas tu kalau tak ada peti ais lagi kuman tu membiak. Bila tiba waktu berbuka untuk sahur, korang keluarkan, panaskan, lagi banyak bakteria. Hai Lin, Assalamualaikum. Terima kasih Adik. So, kita tak boleh teruskan benda-benda yang macam ni. Berbahaya. Lain lagi untuk anak-anak kita. Perut mereka sensitif, mereka sedang membesar. Kita tak boleh amalkan benda macam tu. Simpan makanan masa berbuka untuk kita makan masa sahur. Jangan. Janganlah jadi cheapskate macam tu dan kita memperjudikan kesihatan kita. So tu perkara pertama. Kita malas dan susah nak bangun tidur untuk bersahur. Jadi selalunya kita nak sahur ni, kita sahur dengan benda yang mudah lah, betul tak? Kan? Okay. Lepas tu kita kalau boleh nak benda tu berkhasiat. Kemudian kita nak makan supaya dia boleh bantu kita untuk tidak ada sebarang komplikasi semasa kita berpuasa. Tak naklah dia keluar gas-gas, kita sedu, ada gas yang perit-perit kan, lepas tu kembung, sakit perut, cerit-berit, kita tak naklah benda-benda tu berlaku. Jadi kita kena fikir apa benda yang memudahkan kita untuk bersahur dalam masa yang singkat, boleh kita selesaikan ibadah sahur kita tu dengan tenang dan sihat. Itu dia satu permasalahan pertama. Yang kedua, apa masalah kita masa berpuasa? Masalah kedua masa berpuasa ialah kita cepat lapar. Betul tak? Itu berlaku pada saya juga. Kita makanlah lauk sampai 5 hidangan lauk, nasi tambah 2 kali. Air pula ada 3, air kosong, lepas tu ada air panas, lepas tu ada air kononnya lah kan, air soya cincang. Kan? Syadu je masa kita bersahur.
Kan, sanggup tu bangun. Ambil wuduk apa semua kan, sahur. Makan kenyang-kenyang supaya kita rasa bila kita masa siang kita tak lapar. Tapi tengok guys. Belum pukul 12 lagi perut kita dah berkeroncong. Pernah tak alami benda macam tu? Kan? Apa ni? Aku dah makan banyak dah ni. Kan? Tapi pukul 12, masuk pukul 12 dah lapar. Korang pernah tak alami situasi yang macam ni? Kan? Jangan kata tak ada. Mesti ada punya. Okey, sekejap Okey? So, bila kita ada buat macam tu, kita nak buat apa? Okey? Kita nak buat apa? Masa itulah kita dah gelisah, lapar kan. Teringat pula kalau dekat office kan, biasanya kalau ada tea time kita ada biskut dekat dalam drawer. Kita ada biskut dekat pantry kan. Lepas tu ada air kopi. Tapi kita puasa. Ya Allah, ya aku cepatlah masa nak berbuka kan. Lepas tu kita dengar pula azan Zuhur. Azan Zuhur macam-macam. Sama-sama lebih kurang je macam azan Maghrib. Kan? Tapi tengok jam baru pukul 1 lebih. Kan? Ada lagi 6 jam untuk kita tahan puasa. Kan? Mesti korang ada peristiwa macam tu. Sahur makan banyak gila tapi pukul 12 pun tak sampai kita dah lapar dah. Hai budak comel. Assalamualaikum. Terima kasih adik. Kan? Itu permasalahan yang kedua. Yang pertama tadi kita susah nak bangun sahur. Yang permasalahan kedua masa kita berpuasa kita cepat lapar. Kan? Jadi apa yang kita boleh buat untuk kita sentiasa rasa kenyang. Kan nanti kita cerita. Okay? Itu dua permasalahan. Okay? Permasalahan yang ketiga semasa kita berpuasa. Kita cepat mengantuk. Kan? Bila kita pergi kerja mengantuknya, ya Allah, ya Tuhanku. Lepas tu kita salahkan apa? Kita salahkan waktu sahur. Kan? Sebab apa? Sahur kita kena bangun pukul 4 lebih kan. Lepas tu kita kena masak, tolong isteri kita masak, sediakan, ambil pinggan apa semua kan. Sebab isteri kita pun mengantuk. Kan? Jadi kita pun kena tolong dia, baru dia segar sikit. Kita pun segar kan. Tapi pergi kerja kita ngantuk. Pukul 10.30 tu, ya Allah, ya Tuhanku kan. Mengantuknya macam mana ni, tahannya ya Allah kan. Puasa ni kan. Nak tidur takut makruh. Kan? Nanti tempat kerja nak tidur, nanti bos marah. So macam mana? Kadang-kadang kan Allah pergi keluar kan. Yang mengantuk ni masalah dia yang kuat cabaran dia pada mereka yang merokok. Yang merokok ni pula kan dah biasa mengantuk isap rokok pergi keluar kan. Tapi tak boleh buat sebab puasa. Kan korang pernah alami tak perkara macam tu? Kan? Memang seksa guys bila mengantuk kan. Yang pasal tadi kita lapar tadi tu kan. Belum pukul 12 dah lapar. Ada pula kawan-kawan kita dekat media sosial ni kan, pergi post. Kan? Baru pukul 12 baru dia post. Menu berbuka hari ini. Dia letaklah gambar air katira. Dia letaklah kat situ gambar ayam percik, murtabak lah, popia lah. Kuih lopes lah apa semua. Haram jadah betul budak ni kata. Kan, aku ni dah lah mengantuk, aku dah lah lapar kan. Kau pula letak kat media sosial makanan yang sedap-sedap masa bulan puasa pukul 12 tengah hari. Tak kerangin dia. Kan? Aduh, tension betul. Tension. Kadang kita kata macam aku nak pergi dekat tempat solat, dekat office, aku nak tidur. Pergilah kat sana kan, nak tidur dalam setengah jam. Tengok kat dalam tu dah penuh dah ramai tidur. Pukul 11 lebih. Ini yang berlaku semasa saya bekerja dululah. Okay? Alright. Jadi itu adalah 3 permasalahan. Dan yang keempat. Apa masalah dia? Yang keempat, kita akan sentiasa rasa nak marah-marah. Okay? Dahlah kita lapar, mengantuk. Lepas tu kita rasa tak tahu nak buat apa. Datang pula bos kita suruh buat itu, buat ini kan. Lepas tu kita pula cepat marah. Hingga kita lupa kita kena bersabar masa kita bulan puasa. Kan? Tak boleh nak salahkan korang juga. Betul tak? Kan korang dah cuba sedaya upaya dah. Bangun sahur, makan sedap-sedap, makan kenyang-kenyang kan. Tapi bawa ke pukul 12 dah lah start mengantuk, perut lapar. Member pula pergi post pula benda sedap-sedap pukul 12 tengah hari. Menu buka puasa. Macam mana? Pergi pula dekat tempat solat penuh kan. Korang nak buat apa? Saya sampai ada kawan saya tak tahan dia pergi dekat kereta dia on kereta dia tidur dalam kereta. Ni semua adalah cabaran semasa kita berpuasa.
Kan memang cabaran Lepas tu itu cabaran untuk orang yang sihat, yang tak ada masalah. Okey. Kemudian pada mereka yang ada kencing manis, yang takut hypo, yang ada sakit buah pinggang, takut tak cukup air. Okey, mereka yang sakit jantung, takut nak kena makan ubat, bawah lidah tu. Okey. Untuk mereka yang ada masalah GERD. Masalah GERD dengan masalah gastrik ni adalah dua benda yang selalunya jadi alasan untuk geng plastik hitam. Okey, tahu kan geng plastik hitam? Dia sanggup pergi keluar bagi tolong kat bos, tapi dia pergi tempat-tempat yang ada plastik hitam. Ini jangan amalkan Kalau kita betul-betul mudarat nak puasa, pergi cek dengan doktor. Lepas tu tak berpuasalah Tapi kalau kita tipu Allah dan tipu orang yang kita boleh puasa tapi kita tak nak berpuasa dan bagi alasan gastrik dan juga bergerd, you should be ashamed of yourself lah. Tak patutlah korang buat alasan yang macam tu semata-mata korang tak nak berpuasa. Dia lagi-lagi dah besar panjang, betul tak? Kan? Jadi untuk mereka yang benar-benar ada masalah GERD, ada masalah IBS, ada masalah gastrik, okay. Benda-benda tu boleh kita bantu dengan produk yang ada kat depan mata saya ni lah. Okay? Alright? So saya akan ceritakan kenapa perkara-perkara begitu berlaku semasa kita berpuasa. Cabaran-cabaran seperti malas bangun sahur, kemudian kita mengantuk, kita cepat lapar, kemudian kita stres, rasa cepat trigger cepat koyak lah cakap Lepas tu kita ada masalah, orang-orang yang ada masalah kesihatan untuk teruskan berpuasa. Okay? Jadi stay dengan saya, boleh tolong share live saya ni. InsyaAllah saya akan terangkan bagaimana produk-produk depan saya ni boleh bantu anda untuk buat persediaan untuk berpuasa dengan tenang dan senang sepanjang bulan Ramadan yang akan datang ni. Okay? Right. Okay, sepintas lalu saya akan cerita dua produk ni yang lebih detail lah. Okay? Tapi sepintas lalu saya akan ceritakan dia punya step by step macam mana korang nak mula untuk sediakan badan korang ni untuk korang mudah untuk berpuasa. Okay? Yang pertama sekalinya, tak kisah korang sihat ke, korang tak sihat ke, ada masalah ke apa, saya syorkan korang untuk sekarang, cuba untuk amalkan Next Bio ni. Dia dalam bentuk sachet, dalam satu kotak ni ada 30 sachet. Korang makan satu sachet selepas waktu makan. Contohnya kalau korang lepas ambil breakfast, ambil satu sachet. Lepas lunch ambil satu sachet. Lepas dinner ambil satu sachet. Okay? Beli 3 kotak untuk korang lengkapkan satu cycle. Untuk korang betulkan dulu korang punya sistem perhadaman. Especially kita punya usus. Okay? Kita kena betulkan usus kita supaya usus kita tu sihat. Kita punya microbiome ataupun bakteria baik dalam perut kita tu sentiasa berada dalam keadaan yang stabil, dan kita mendapat banyak manfaat daripada hasil bakteria baik mencernakan makanan kita. Ini Next Bio. Next Bio ni untuk mereka yang ada GERD, yang ada gastrik, yang ada masalah anxiety, dan mereka yang susah nak membuang, boleh amalkan ni. InsyaAllah dia akan betulkan balik kita punya usus. Nak tahu lebih lanjut dengan Next Bio ni, boleh DM saya akan ceritakan lebih lanjut lah. Ataupun boleh pergi dekat saya punya YouTube lah. Boleh tengok saya punya penceritaan tentang ni lah. Ni amat bagus untuk kita amalkan permulaan persediaan untuk kita berpuasa. So ada 21 hari lagi guys. So kalau kita nak sediakan diri kita berpuasa dengan tenang, tak nak ada banyak komplikasi, boleh DM saya ataupun WhatsApp saya untuk kita mula dapatkan Next Bio ni. Betulkan usus kita dulu. Ini yang first. Kemudian saya syorkan persediaan untuk puasa. Sekarang ni nak berpuasa kan? Untuk kita amal sekarang ni, saya syorkan korang juga untuk ambil Live Core. Live Core ni penting guys. Sebab Live Core ni adalah untuk kita betulkan hati kita. Bukan hati dan perasaannya guys. Hati kita punya liver kita. Kalau pada mereka yang tak tahu, hati kita ni bukannya hati dan perasaan. Tetapi hati kita ni adalah tempat yang mana hati kita ni banyak proses toksin untuk dibawa keluar buang daripada badan kita.
Okey, jadi kadang-kadang ada jenis-jenis toksin yang kita makan masuk dalam badan kita yang mengambil masa terlalu lama untuk dikeluarkan. Jadi kalau sebelum toksin-toksin tu menjadikan badan kita tidak sihat, okey. Kenapa ni? Okey. Jadi kita kena bantu dia dengan bahan-bahan alami ni untuk kita bersihkan hati kita, buang toksin tu supaya badan kita lebih ringan dan sihat. Macam saya cakap tadi, antara penyebab kita mengantuk semasa berpuasa adalah kerana badan kita ada banyak toksin. Bila badan kita banyak toksin, kita punya hemoglobin kita pun tidak dapat membawa oksigen yang banyak ke dalam seluruh badan, especially otak kita. Bila otak kita kekurangan oksigen, kita akan mengantuk. Jadi untuk buat badan kita ni rasa fresh, kita amalkan Livcore. Livcore ni pun ambil 3 botol untuk 3 bulan makan 1 biji sehari. Dia dapat bantu kita ada 3 proses yang hebat lah. Tapi secara amnya kita bantu untuk bersihkan usus kita ni, buang toksin supaya badan kita rasa lebih ringan dan bertenaga dan dapat mood yang lebih baik dengan Livcore. So kita first kali sebelum kita nak berpuasa, kita amalkan sekarang dulu 21 hari sebelum berpuasa, kita amalkan 2 ni. Next Bio untuk bantu bersihkan usus, Livcore untuk kita bersihkan dan juga meremajakan kita punya liver, kita punya hati ni. Alright? Itu 2. Alright. So kita makan kan, kita readykan diri kita. Lepas tu dah dekat nak bulan puasa, you all dapatkan 3 ni. Spirulina, Slan Pro, dan juga Slan Glow. Alright. Saya cerita sikit Slan Glow lah sebab saya nak fokus 2 ni. Alright. Slan Glow ni adalah ramuan-ramuan beberapa herba yang telah pun diformulasikan sehingga mendapat nombor KKM. Dia selamat. Apa yang benda ni buat, bila kita makan bila kita makan, badan kita kan ada banyak karbo, banyak lemak, betul tak? Jadi ini bila kita makan, dia akan bantu kita untuk block kita punya fat dan block kita punya karbo. Jadi karbo dengan fat tu dia block dekat mana? Dia block dekat usus. Jadi dia tidak membenarkan usus kita untuk serap masuk ke dalam darah lemak dan juga karbohidrat. Itu yang pertama, dia buat fat blocker dan juga carb blocker. Yang kedua, dia bantu kita secara perlahan untuk burn fat yang ada. Dia suruh kita bakar lemak. Dan juga dia bantu kita untuk detox lah, sama jugalah. Jadi yang ini kalau pada mereka-mereka yang memang penggemar param, penggemar-penggemar Pazar Ramadan, memang kata aku nak kena beli makanan juga. Tapi kalau nak terus boleh lose weight, ni. Alright. Kemudian dia ni juga boleh mengurangkan nafsu makan. Dia menghilangkan selera makan. Jadi korang tak makan banyak lah, kan? Korang makan sikit-sikit je. Alright. Ini untuk mereka yang suka pergi param tapi tak nak gemuk, nak sihat, ambil ni. Korang boleh dapat rasa makanan tu, tapi badan korang akan tolak karbo dan lemak supaya tidak masuk dalam badan. Bijak tak? Alright, ni. Alright, kita cerita 2 benda ni. Ini adalah 2 benda asas yang amat penting untuk yang pertama, memberikan tenaga supaya korang tidak lesu, memberikan tenaga supaya korang tak mengantuk. Dia membantu korang untuk sentiasa rasa kenyang sepanjang masa korang berpuasa. Kan? Alright? So ini adalah 2 benda yang penting yang mana ia dapat membantu kita untuk menjalani ibadah puasa dengan tenang dan senang. Saya cerita yang pertama. Ini adalah spirulina. Spirulina ni adalah datangnya daripada tumbuhan atas laut sejenis alga biru. Allah turunkan alga biru ni 3.6 bilion tahun yang lalu. Tugas dia apa? Tugas dia adalah untuk menyerap dan membersihkan air laut daripada sebarang toksin dan juga pencemaran logam berat.
Okay, jadi kalau korang pergi bercuti pulau ke, pergi Maldives ke apa kan, tiba-tiba korang berenang, korang nampak, aku nampak spirulina lah. Spirulina yang tu korang tak boleh makan tau. Sebab spirulina tu memang cekap untuk memerangkap toksin dan juga logam berat. Kalau korang makan yang liar tu, korang akan dapat keracunan toksin dan juga logam berat. Okay, jadi spirulina yang ada dalam botol ni mana datang dia? Kan? Ia datang daripada satu satu perusahaan ternakan spirulina di Jepun yang mana dia diternak di satu tempat lokasi yang bersih, yang mana air laut dipam daripada laut dan telah melalui beberapa saringan yang memastikan air laut yang masuk ke dalam kolam ternakan spirulina ni adalah air laut yang bersih daripada segala toksin dan logam berat. Jadi dia ternak dia ternak sampai matang, lepas tu dia kumpulkan, dia packkan dia padat-padatkan sehingga dia menjadi butir-butir macam bentuk pil ni. Untuk kita makan, dan dia sendiri dah ready untuk menyerap toksin dan logam berat yang ada dalam badan kita. Ni bantu untuk kita detox. Hebat tak? Kan? Okay. So apa specialnya spirulina ni? Okay, spirulina ni masa kita bulan puasa, ni cerita saya lah cerita saya. Spirulina ni saya ambil masa bulan puasa tahun lepas. Setiap kali kita sahur, saya akan ambil 20 biji spirulina ni. Dia tak ada overdose. Okay? Ini adalah functional food. Ini bukan ubat, ini bukan suplemen. Ini adalah functional food. Contoh macam hari ni korang makan bayam, 1 helai bayam. Tiba-tiba besok korang nak makan 300 helai bayam. Jadi masalah tak? Tak jadi masalah kan? Lebih kurang macam ni jugalah. Kan? Sebab ini adalah alga biru daripada laut yang memang adalah tumbuhan yang boleh kita makan tak kira berapa banyak. Tak ada problem. There's no overdose. Okay? Jadi saya ambil 20. Apa jadi bila saya ambil 20 biji? Saya rasa saya rasa saya amat bertenaga dan tak ada ruang untuk saya mengantuk sepanjang saya berpuasa daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Setiap hari, 30 hari. Sebab bila saya berbuka, saya still ambil 20 biji juga. So maknanya satu hari saya ambil 40 biji spirulina. Kenapa saya ambil banyak? Okay? Pertama, spirulina ni adalah salah satu superfood yang Allah turunkan ke muka bumi ni, yang mana daripada satu sumber manusia boleh dapat almost semua nutrisi dan zat yang penting yang sesuai untuk badan kita. Kan? Right. Korang pernah kan makan suplemen ada vitamin A, D, E, K, B12, B kompleks lah, apa macam lah, zinc, iron lah, apa semua kan. Beratur botol korang tu. Kan? So kalau korang amalkan bulan puasa, letih tak nak makan? Takut korang kenyang air. Tapi kalau korang ambil 20 biji pun spirulina ni, korang bukan dapat yang apa yang beratur tu, lebih daripada tu korang dapat. Sebab FDA dekat USA dan juga NASA telah mengiktiraf spirulina ni sebagai makanan masa depan, dan angkasawan NASA telah terbukti sihat bila bekerja di space station dekat angkasa tu selama setahun. Diorang ambil spirulina ni bawa ke sana. Diorang dekat atas space tu diorang makan je, tapi diorang tahu apa yang diorang makan tu tak cukup zat. Sebab angkasawan-angkasawan yang ada kat atas tu diorang tu bijak-bijak. So untuk mengekalkan diorang punya diorang punya sifat kognitif diorang punya kepintaran. Hai Kak Tim, Assalamualaikum, terima kasih. Diorang bawa spirulina sebab diorang tahu dan telah pun buat kajian, spirulina ni bantu untuk cukupkan zat badan kita. Jadi astronot yang pergi ke sana makan macam biasa kat sana, tapi ambil spirulina ni, bila dia balik doktor check, kesihatan dia terbaik. So kalau orang yang dekat angkasa pun sihat bila balik ke bumi sebab amalkan spirulina setahun, kenapa kita tak? Yang membuatkan saya bertenaga sepanjang hari adalah kerana dalam spirulina ni ada banyak zat besi. Kalau korang nak tahu, zat besi tu penting untuk sel darah merah kita untuk dapat bawa oksigen yang cukup maksimum ke seluruh badan kita.
Kan kalau kita tak cukup oksigen, kita akan letih, kita akan mengantuk. Kenapa saya tak letih, saya tak mengantuk? Sebab saya cukup zat besi yang datangnya daripada spirulina ni. Kepada mereka yang ada masalah anemia, darah rendah, sentiasa rasa lesu, korang amalkan ni sebab telah terbukti. Telah terbukti oleh sepupu saya sendiri, iaitu seorang pesakit kanser kolon stage 2 dan sedang menjalani rawatan kemo. Dia bagi tahu setiap kali orang nak buat kemo ni, dia kena pergi cek darah dia, sama ada darah dia ni sesuai untuk buat kemoterapi atau tak. Salah satu benda yang penting dalam darah dia tu yang membuatkan dia boleh buat kemo adalah tahap zat besi dalam darah. Jadi sepupu saya bagi tahu bila dia dah amalkan spirulina ni, dia ambil 3 kali sehari tau, 10, 30 biji sehari. Setiap kali dia pergi ambil darah, dia punya tahap kandungan zat besi dalam darah dia sentiasa meningkat dan doktor seronok dengan perubahan diri dia. So 4 hari bulan 2 ni adalah dia punya kemo ke-8 yang terakhir. Dia pun dah amalkan ni lah, dapatkan alura apa semua. Kita doakan dia supaya dia segera dapat sembuh selepas buat kemo dan semoga tak ada lagi lah sel kanser dalam badan dia. Supaya dia tak payah buat kemo lagi lah. Jadi untuk korang yang sentiasa rasa letih, mengantuk semasa bekerja, masa bulan puasa, ambil spirulina ni. Korang akan sentiasa alert dan korang akan rasa badan korang ringan. 3 hari selepas korang ambil spirulina ni, korang akan rasa korang bangun tidur sahur tu, korang bangun tidur lebih mudah. Badan korang ringan, korang membuang rasa lega, and then korang rasa korang ada macam ekstra tenaga walaupun lepas bangun untuk sahur. So amalkan ni spirulina ni. Banyak lagi dia punya manfaat, tapi saya cerita manfaat untuk bulan puasa je. Nak tahu lebih-lebih ni, DM saya, wasabi saya, kita set masa jumpa, kita boleh cerita A to Z pasal ni. Kenapa orang sihat, orang tak sihat, manusia perlu amalkan spirulina ni. Orang tua, kanak-kanak pun kena ambil sebab ia adalah makanan masa depan. Jangan tunggu lagi, dapatkan segera. Takut nanti kalau dah habis back order, korang tak dapat. Nak cepat-cepat dapat, DM saya. Saya akan urus dan bantu anda untuk dapatkan spirulina hari ini supaya korang boleh mula sihat dan cukupkan nutrisi dalam badan anda supaya korang bertenaga, tak mengantuk dan rasa hebat semasa menjalankan ibadah puasa. Di spirulina. Spirulina. So masalah mengantuk, masalah tak bertenaga, lesu, dah settle lah dengan spirulina. Sekarang ni ada satu lagi permasalahan besar sepanjang kita berpuasa ialah kerana kita lapar. Cepat lapar. Cepat lapar sebab apa? Cepat lapar sebab makanan-makanan yang kita beli tu dia cepat sangat tercerna dan dia tidak cukup fiber. Kita makan banyak karbo, kita makan banyak protein, benda-benda ni cepat aja tercerna. Masalah dia yang menjadikan kita cepat lapar sebab diet korang makan tu, korang makan banyak tapi fiber kurang. Saya cakap terus terang, korang ni kalau bulan puasa, buah tu paling last lah korang nak makan. Buah tu jadi air baru korang minum. Nak makan buah begitu memang tak ada lah. Paling-paling pun korang akan makan kurma. Alright. Nanti dah habis saya cerita pasal ni, saya akan ceritakan apa persediaan saya yang saya buat tahun lepas semasa berbuka, bersahur dengan berbuka. Dengan produk-produk ni. Dan dia punya turutan je lah. Alright. So, selain Meal Pro ni adalah pengganti makanan. Alright. Dia pengganti makanan. Buka boleh, dia bentuk session. Dalam satu kotak ni ada 15 session. So ini adalah pengganti makanan. So bila kita kata pengganti makanan, maknanya dia boleh ganti makanan korang lah. Alright. So ia diciptakan untuk mereka yang ingin mengurangkan kolesterol dalam darah, kurangkan tekanan darah dan juga mereka yang ingin kurangkan berat badan. Inilah dia. Kalau korang yang jenis tak boleh nak buat intermittent fasting, korang ada pedih ulu hati, korang ada gastrik, tapi korang kena makan, tapi korang tak nak tambahkan kolesterol dan juga glukos dalam darah, tapi korang nak kenyang, inilah produk dia.
Inilah produk dia. Okey. Jadi Selain Milk Pro ini diperbuat daripada ekstrak kacang soya dan juga beras perak. Biasa cakap kacang soya tu mesti ada yang kan. Okey, ini adalah ekstrak kacang soya yang bukan GMO, yang memang selesa dan sesuai untuk mereka yang ada masalah fibroid atau cyst. Sebab banyak produk dekat luar sana dia ambil soya tapi GMO. Yang itu bahaya. Bila kita makan, dia akan menggalakkan pembesaran fibroid ataupun cyst. Yang ini tidak. Okey, so dia punya asas kat sini ialah ekstrak soya dan juga ekstrak beras perang. Lepas tu kat dalam sini juga ada 25 jenis vitamin dan juga garam galian yang sesuai untuk korang. Ini dah semua boleh dapat. Tambah pula dengan ni. Kemudian Selain Milk Pro ni pun ada ejen detox, boleh bantu kita untuk keluarkan toksin daripada badan. Ini pun ada juga. Okey, dibantu dengan ni. Nampak tak? Bila banyak bantuan detox, badan korang akan lebih cepat rasa bertenaga. Sel korang pun akan cepat jadi happy. Okey? Alright. So dalam Selain Milk Pro ni pun dia bagus sebab dia ada banyak serat, ada chia seed, ada bijian hitam. Okey? Dia membuatkan kita cukup fiber untuk kita rasa kenyang sepanjang hari. Okey, inilah bagusnya Selain Milk Pro. Okey, saya pun semasa saya nak kurus, sekarang pun belum kurus lagi lah, tapi on the way nak kurus. Saya dah banyak dah saya tengok produk pengganti makanan ni. Okey, tapi banyak produk pengganti makanan, dia memang mengurangkan kita untuk makan benda-benda yang berlemak, berkanji, karbohidrat tinggi, garam tinggi, tu semua kita kenyang dengan ni. Tetapi permasalahannya saya tak nampak masa tu, saya turun berat badan, tapi rupanya saya bukan hanya hilang lemak, tapi saya hilang otot. Apa yang saya perasan masa saya cuba diet dulu, guna produk pengganti makanan tu, saya turun berat badan, tapi saya rasa tak kuat. Rupanya saya diet turun berat badan tapi otot saya pun hilang. Saya lost fat mass dan saya hilang muscle mass. Memanglah kita turun berat badan banyak tapi kita makin tak bertenaga. Kak Wok, Assalamualaikum. Terima kasih adik. Okay? Alright. Jadi bila saya belajar tentang Selain Milk Pro ni, dalam Selain Milk Pro ni dia boleh bantu kita untuk kekalkan kita punya muscle mass. Okay? So untuk kita yang muda ni, kita taklah rasa sangat, tapi mungkin kita rasa kita turun berat sebab hilang lemak dan kita punya muscle maintain. Tetapi untuk anda semua yang ada mak bapak, saudara mara, pakcik, makcik, atuk, nenek yang sedang tua, umur 70 tahun, bukan jangan 70 tahun lah, 60 tahun ke atas, yang diorang tiba-tiba, diorang dulu kan sedap-sedap peluk je. Tapi bila diorang dah tua, diorang jadi kurus. Bila diorang jadi kurus, diorang mengalami masalah sarkopenia. Sarkopenia ni adalah masalah orang macam Kak Wok, diabetik type. Boleh tak saya Milk Pro ni? Sebenarnya lupa nak tanya Dr. Syah. Memang boleh. Alright. Untuk pertanyaan Kak Wok dia, kat bawah dia. Masalah orang macam Kak Wok yang diabetik type 1, boleh tak Selain Milk Pro? Semalam lupa nak tanya Dr. Syah. Memang boleh sangat. Sebab dalam sini dia ada satu bahan yang dinamakan chromium picolinate. Yang boleh bantu untuk kawal sensitivity kita punya insulin dan boleh kawal craving kita. Memang sesuai sangat untuk orang yang diabetik. Dan rasa dia pun tak manis. Dia rasa macam susu sikit. Alright? Berbalik pada chromium picolinate. Balik kepada sarkopenia tadi. Kalau korang ada mak bapak yang menua, atuk nenek yang menua, pakcik-makcik yang menua, untuk mereka dapat balik dia punya muscle mass, belikan diorang ni. Saya syorkan untuk diorang. Diorang ambil ni, amalkan untuk 3 bulan, insya-Allah, diorang akan dapat balik dia punya muscle mass. Kemudian yang tua-tua, betulkan diorang punya usus. Ini untuk orang tua. Sebab kita nak bantu kadar penyerapan zat yang masuk dalam badan mereka supaya mereka dapat maksimum absorption of nutrients dalam badan diorang supaya diorang boleh jadi lebih sihat. Tua tak semestinya kena sakit.
tua boleh sihat, tapi kita kena tahu apa yang badan kita perlukan. Okay, alright. So yang ini memang bantu sebab fiber tinggi, jadi chromium picolinate, dia boleh bantu kita punya craving, dia boleh kawal kita punya sensitivity insulin kita, okay, dan dia boleh maintain kita punya muscle mass walaupun kita hilang kita punya fat mass. Okay, alright. Ini dia, okay, produk-produk yang saya nak cerita banyak tentang ni pun korang nak tahu pasal puasa je kan. So ini adalah 5 produk yang saya syorkan untuk korang amalkan sepanjang bulan puasa. Okey, yang 2 ni sebelum bulan puasa. Okey, korang kena amalkan sekarang supaya boleh buat persediaan, betulkan usus korang dan juga singkirkan toksin yang banyak dalam kau punya hati, dalam liver, supaya korang rasa lebih bertenaga dan juga lebih ringan badan, dan ini korang punya penyerapan nutrisi korang lebih baik. Ni 2. Beli sekarang. Sekarang ni ada 21 hari lagi sebelum Ramadan. Dapatkan sekarang, amalkan sekarang. Dalam masa 2 minggu korang akan dapat rasa perubahan ni. Ya, ini amat penting. Okay, alright. Kemudian masa bulan puasa dapatkan ni. Okay, alright. Kita mulalah berpuasa. Okay, saya ceritakan dulu pengalaman saya semasa saya berpuasa pada tahun lepas. Okay, terima kasih 7 orang yang ada bantu saya untuk tap screen. Nur Haifal, Assalamualaikum, selamat pagi. Alright. Okay, so apa yang saya buat? Bila saya malam ni join Zoom, betul. Malam ni ada Zoom session. Kejap lagi saya share. Malam ni siapa nak boleh DM saya akan bagi link dia dekat korang boleh datang dengar. Saya ni bukan doktor. Saya bukan doktor, tapi saya belajar daripada doktor-doktor ni. Okay? Tapi untuk korang nak dengar benda yang sama tapi lebih best penyampaiannya, korang boleh datang malam ini di Zoom session bersama kami pukul 9 malam bersama dengan seorang doktor yang terkenal dekat media sosial, iaitu Dr. Surya Khatun, untuk korang dengar cerita daripada dia dengan lebih lengkap tentang persediaan bulan puasa. Okay, so kalau korang nak nak join Zoom tu, DM saya sekarang, letakkan nombor telefon korang dekat saya. Saya akan share dekat you all punya WhatsApp. Okay, sekarang DM sekarang siapa nak join Zoom session. Saya ni rakyat Marian je, saya cerita apa yang saya belajar daripada diorang. Tapi saya guna ayat saya lah. Okay, alright. Saya nak cerita pengalaman masa bulan puasa tahun lepas. Okay, saya cakap terus terang, 30 hari saya berpuasa pada tahun lepas. Saya tak mengantuk, saya tak rasa lapar dan saya rasa badan saya ringan. Saya punya mood bagus dan 30 hari tu rasa kejap. Serius kejap. Okay, alright. So apa yang saya buat setiap hari? Okay, jadi saya dapatkan ni lah. Okay, saya dapatkan ni. Okay, so sebenarnya ada produk lain, tapi yang ini kita cerita untuk puasa. Okay, alright. Jadi saya bangun tidur kan, dah waktu nak bersahur. Apa yang saya buat? Bila saya bangun sahur, saya akan ambil 1 gelas air suam. Okay, saya akan minum 1 gelas. Okay, habis 1 gelas tu, okay, saya akan bancuh Slalmi Pro ni. Dia ada shaker dia tau. Okay, siapa yang beli 3 kotak, dia dapat 1 shaker free. Okay, so saya pun bancuh ni 1 session. Masa tu tengah seronok, kita ada kopi. Tak, masa tu bukan kopi. Kopi tu saya buat, dia campur dengan kopi biang. Kopi biang, saya campur dengan Magnific. Magnific ni adalah satu produk yang bagus untuk kita tingkatkan kolagen dalam kulit kita, dan masa yang sama dia boleh baiki kita punya tulang rawan. Okay, jadi saya suka bancuh Magnific tu dengan Slalmi Pro ni sebab rasa dia sedap, rasa macam buah-buah. Saya suka dengan air sejuk. So saya isikan air 350 ml, saya koyakkan 1 sachet ni masuk dalam saya punya shaker tu. Lepas tu saya tambah chia seed lagi. Dia dah ada chia seed, tapi saya suka nampak ada chia seed kan. So saya letakkan dalam situ, saya tutup, saya goncang. Lepas saya goncang, saya letak, saya biarkan 10 minit sebelum saya minum. Okay, so sementara menunggu dia kembang, 3 box tu dengan untuk sepanjang Ramadannya, ia boleh. Tapi dia macam ni, Kak Wok, kalau kita makan 1 sachet sahur, 1 sachet buka, kita perlu 4 kotak. Sebab 1 kotak dia ada 15 kan. Jadi 1 bulan tu 30 hari, so perlukan 60 sachet. So kita kena beli 4 kotak. Alang-alang beli 8 terus lah kan, boleh sambung untuk puasa 6. Okay, jimat. Okay, jimat. Alright, so bila saya basuh sementara saya tunggu tu, saya akan ambil 20 biji spirulina. Okay, so saya ambil dah buka macam ni je. Saya pun tak tahu 20 lebih ke apa, tapi saya tuang macam ni je. Kau rasa 20 ke tu? Lebih 20 kan? Kan?
Zaz masuk, minum air, settle. Spirulina settle. Okey, lepas tu saya memang ada resdung, saya ada lelah. Jadi saya pun ambil Shiruto. So masa tu saya ambil ni, saya ambil Shiruto. And then masa tu juga pun saya ambil Next Bio. Okay, so habis ambil tu semua, saya duduk kat meja makan, saya bawa lah shaker tu, yang ada Semi Pro tu, saya duduk kat meja makan, saya makan 3 biji kurma. Sunnah, kita makan 3 biji kurma, makan 3 biji kurma. Lepas tu kalau bisa kata rasa nak ambil makan nasi, kan lauk ada depan mata tu kan, ambil sikit je. Ambil sikit je, ambil nak sekadar rasa saja. Kadang-kadang kita nak bersama sebab anak saya ni dia kena ada nasi masa bersahur. Kan, jadi lauk dia kadang-kadang sedap kan, mak dia masak kan, kita pun nak rasa, makan sikit je. Kalau tak makan pun tak apa. So saya makan sikit. So bila saya makan sikit apa semua tu dah kira macam dekat 15 ke 20 minit lah. Saya dah biarkan Semi Pro yang saya bancuh tu. Dah habis tu, saya pun minum. So saya habiskan dah. Saya habiskan. Semi Pro ni kita boleh campur dengan macam-macam pun. Sebab rasa dia neutral. Kadang-kadang saya campur dengan pisang, kadang-kadang isteri saya campur dengan blueberry. Kadang-kadang ada yang bancuh spirulina ni, dia pakai coffee grinder, jadikan spirulina dia bentuk serbuk, dia masuk dalam Semi Pro ni. Pun boleh juga. Kan, sebab dia versatile. Jadi lepas saya minum habis tu, saya akan basuh sikit, campurkan air masak sikit dekat dalam shaker tu, saya gocah-gocah bersihkan lah, tak nak bazir kan. Saya minum habis, lepas tu saya minum lagi 1 gelas air. Itulah sahur saya. Simple tak? Kan? Jadi saya rasa bila saya makan tu, benda macam ni saya boleh buat hari-hari. Jadi isteri saya pun tak pening nak buat macam mana, especially 10 malam terakhir kan, memang kita orang tak masak. Memang saya paksa anak saya tu, apa yang kita orang amalkan, kita amalkan. Memang mudah. Kita orang bangun sahur, 15 minit settle. 4 orang makan, 15 minit bangun sahur, settle. Mudah untuk hidup. Senang. Ada rasa haus tak sepanjang hari puasa tu? Tak. Ini tak. Sebab apa? Saya bangun tu, saya dah ambil 1 gelas air suam. Kemudian, saya habiskan 1 botol 350 ml tu. Lepas tu habis tu, saya minum lagi 1 gelas air lagi. Jadi badan tu cukup air. Badan tu cukup air. Dan satu lagi, semasa korang lepas korang berbuka, lepas korang berbuka kan, lepas berbuka, lepas nak pergi solat isyak, nak tarawih tu, korang minum 1 gelas, balik daripada tu habiskan 1 gelas lagi. Baru badan korang satu hari tu cukup air. Jangan harap masa sahur tu je minum air. Jangan. Korang kena minum berkala, bagus. Dan kita tak boleh minum banyak sekaligus. Jadi rugi. Badan kita rugi. Rugi dia punya fluids. Kita kena minum berkala dan banyak kali. Kan? Lepas tu rugilah kan. So, bila berpuasa satu hari tu kan, memang saya cakap terus terang, saya tak mengantuk. Saya tak rasa lapar. Saya tak rasa grumpy. Dan saya rasa badan saya ringan. 3 hari lepas saya amalkan tu, hari ketiga tu bangun memang macam tu je bangun. Dengan alam je bangun. Hai Ainina, Assalamualaikum. Memang mudah untuk bangun tidur. Dah tu bila bangun tidur kan, kita dah terfikir kan, bancuh ni apa semua, kita dah tahu dah apa nak buat. Jadi kita tak kecah-kecah, tak havoc lah. Sampai saya boleh buat live, semasa saya sediakan produk-produknya untuk saya minum. Saya pernah buat 2 kali, 3 kali live dengan isteri lah. Kita buat live, tunjuk macam mana kita orang bancuh, apa yang kita orang makan step by step. Itu kita orang punya sahur. Jadi sepanjang hari tu memang okey lah. Sehingga sampai pukul 6.30 pun tak ada apa-apa. Kalau kawan-kawan tu yang nakal, yang post gambar air katira lah, kari pak pusing lah, apa mutabak lah, apa relax tak ada apa. Sebab rasa best. Alright, and then masa yang sama juga kita orang pakai Alora. Pada masa yang sama kami pakai Alora. Macam saya bulan puasa, saya akan pakai top Alora, saya akan pakai boxer dengan Alora pants. Memang sentiasa pakai. Sebab bila kita dapat produk-produk yang hebat macam ni, ada banyak nutrisi yang bagus, rugi kalau kita punya sistem peredaran darah kita ni tak lancar. Rugi. Sel yang kita yang jauh-jauh tu tak dapat dia punya nutrisi tu, kita tak sampai. Jadi kita kena pakai Alora. Kurang-kurang pun korang nak pakai, korang pakai socks dulu. Beli socks Alora pants is a very good investment. Alora is a very good investment untuk kesihatan kita.
Sebab Alora kita beli sekali je. Okay, kita boleh pakai sampai 5 tahun. So tak rugi. Yang rugi bila beli tak pakai. Tu rugi. Okay, dah beli pakai 21 jam sehari. Macam saya punya sepupu tadi, Kak Wok. Dia pakai 21 jam sehari. Every day. Sekarang ni nampak dia boleh recover daripada kemoterapi. Kalau dulu 2 minggu baru ada selera makan, sekarang ni 5 hari je. Lepas kemo 5 hari je. Dia dah boleh keluar, recover dari selera makan kan. So it works. It works to enhance kita punya body function. Kan? Dah ada dah kat situ. So sekarang ni saya nak war-war pada kawan-kawan saya untuk do the same supaya korang dapat manfaat, even bukan masa bulan puasa je, tapi seterusnya selepas bulan puasa korang ada satu badan yang ada peredaran darah yang lancar dan dapat manfaat yang baik daripada pemakanan-pemakanan ni. Okay, alright. So saya pun selalu saya pergi hantar saya wife pergi kerja kan. Lepas tu balik pun saya ambil. Saya cakap terus terang sebab rasa kenyang sampai pukul 6.30 tu. Kita orang jarang pergi bazar Ramadan. Kita orang jarang. Selalu masa tu tahun lepas kakak ipar saya je kadang-kadang dia bawa balik kuih. Dia beli kuih-kuih yang manis lah. Kan? Dia bawa balik kuih, itulah yang ada. Okay? Itu je yang ada. Okay? Ada sekali kita orang tak ambil benda ni saja saja tak ambil benda ni. Okay? So sahur pun kita orang masa tu pun sahur simple je, roti dengan ada kek buah. Kita orang minum dengan kopi biang. Tapi kita orang tak ambil ni tau. Kita tak ambil ni. And then kita tengok pukul 3 petang saya dah lapar. 3 petang dah lapar, pukul 4 saya dah start ngantuk. Okay? Alright? Okay lah daripada pukul 12 kan. Okay? Kemudian lepas ambil isteri saya kan, kita try lah pergi bazar Ramadan. Ini yang kelakar. Bila kita lapar, mengantuk, rasa stres, bila kita pergi buat spontaneous shopping, kita buat spontaneous shopping, just imagine berapa ringgit kita orang habiskan untuk seorang. Okay, just imagine berapa. Kita orang beli bawa balik, letak asing-asing kan. Saya punya je RM70 satu kepala. RM70 satu kepala. Itulah dia spontaneous shopping bila korang rasa lapar, mengantuk dan rasa stres. Dah lah makan makanan tu pula, bila kita orang makan tak habis. Bila tak habis, konon nak simpan untuk berbuka, untuk sahur, tak makannya. Macam saya cakap awal tadi, banyak bakteria. Kalau kita biarkan makanan yang kita leftovers masa kita berbuka tu, kita nak bawa ke sahur. Bahaya, amat berbahaya. Kan? Dan bila kita macam tu kan, RM70 seorang, 4 orang ni, lebih kurang lah dekat RM300. Spontaneous shopping bila kita mengantuk, bila kita lapar dan bila kita stres. So jangan guys, jangan amalkan spontaneous shopping kalau korang dalam keadaan yang lapar. Korang akan merugikan diri sendiri. Okay? So kita orang lepas tu reward balik. Ambil ni. Mudah. Okay? Mudah. Dan bila kita orang balik ke Kelantan pun masa nak beraya 10 malam terakhir tu, bila kita orang amalkan ni, pergi sana pun kita orang tak beli banyak pun. Tak beli banyak. Macam awak saya akan kata dia nak makan berapa benda, saya share dengan dia. Saya pun macam saya suka ikan keli percik, beli satu je, lepas tu share ramai-ramai. Memang tak habis. Sebab kita dah kenyang dengan ni. Okay? Alright? Okay, so saya nak cerita masa berbuka apa saya buat. Okay, tadi dah sahur kan? Okay, saya dah balik ke rumah. Okay, dah balik sampai rumah dah dekat pukul 5. Kita tak pergi bazar. Saya sempatlah baca Quran kan. Lepas solat asar tu baca Quran kan. Tengok TV apa semua. Lepas tu dah dekat waktu nak berbuka tu, kita dah kena berdoa. Okay? So, bila nak berbuka sebelum berdoa tu, kita prepare lah apa yang kita nak. Okay? Prepare pun 15 minit. Sebab apa? Saya bancuh satu session ni dengan Magnific. Okay? Lepas tu satu air kosong, 3 biji kurma. That's it. Benda yang sama. Okay? Lepas tu bila azan aja, lepas doa tu, azan aja, saya akan makan 3 biji kurma tu, makan. Lepas tu saya minum Semi Pro ni habis. Lepas tu saya minum 1 gelas air. Lepas tu saya pergi solat maghrib.
Okay, saya pergi solat maghrib. Okay, bila saya pergi solat maghrib, habis solat maghrib, lepas tu kita orang sambung lah. Tengoklah apa ada atas tu kan. Kalau kakak ipar balik ada bawa kuih-kuih, kita makan lah kuih-kuih tu. Itu je. Kan? Settle. Kalau kata wife balik pukul 5 tu dia rajin nak masak. Masak dalam 1-2 lauk cukup. Kadang sayur lemak kan dengan telur dadar kan. Dengan nasi. Itu je lah. So kita orang banyak jimat tau semasa bulan puasa. Banyak jimat dan kita mudahkan urusan kita untuk berpuasa dan kita rasa segar dan sihat. Itu yang kita nak. Kita nak permudahkan urusan kita untuk penyediaan berbuka dan bersahur. Kita rasa badan kita ringan, kita tak gerampi, kita tak rasa lapar, kita tak rasa mengantuk sepanjang Ramadan. Itu yang kita nak. Because the end of Ramadan, kita nak satu badan yang lebih sihat daripada bulan Syakban. Itu yang kita nak. Okay? Itulah aim kita. Itulah tujuannya Allah suruh kita berpuasa supaya kita boleh purge ourselves, create new cells, repair mana yang rosak supaya kita sepanjang bulan puasa tu dapat pahala, dapat iman yang lebih tinggi, dapat jadi orang yang lebih baik dan juga tubuh yang lebih sihat untuk kita boleh beramal, melakukan kebaikan dan juga menyebarkan kebaikan kepada orang lain supaya orang lain pun boleh buat kebaikan dan sihat macam kita. Murni tak? Okay? So saya cakap terus terang, sebab itu kita rasa kita tak renyah sangat. Kita tak rasa serabut sangat sepanjang bulan puasa tahun lepas. Memang yalah. Okey. Memang A lah, memang A. Lepas tu kita pergi pergi tarawih. Okey. Pergi tarawih kita pakai Alora pants. Okey, kita pakai Alora pants. Okey, kita taklah buat 21. Tapi kita buatlah 8+1 macam biasa. Tapi still tak mengantuk, tak menguap. Kita rasa setiap bacaan dalam solat tu kita boleh hayati. So Alhamdulillah. Rasa macam memang ringan sangat sepanjang bulan puasa tu. Alhamdulillah. Okay, so saya syorkan pada korang yang ada masalah kesihatan, especially yang sihat, dan memang saya syorkan dah. Mudahkan untuk korang berpuasa. Ada yang ada masalah kesihatan, saya syorkan korang untuk amalkan produk-produk yang ini supaya korang boleh tersenyum lenang, ada badan yang lebih sihat, supaya korang boleh pergi ke bulan raya Aidilfitri tu dengan jumpa sanak saudara, santuni mereka, ambil tahu pasal mereka dan syorkan produk-produk untuk yang ini untuk mereka supaya mereka pun boleh sihat macam korang. Okey, jadi untuk permulaan, ada 8 mata memandang kat sini. Terima kasih banyak korang stay dekat sini. Mulakan sekarang ni, dapatkan sekarang, DM saya. Kalau korang ada, korang punya agent BE yang korang selesa tu kan, ada kat dalam TikTok ni, jumpa diorang kan, cakap, Kak Long, saya nak belilah lift call 3 botol ni, lepas tu saya nak belilah Next Bio ni 3 kotak. Sebab saya nak betulkan usus saya dan saya nak bersihkan hati saya ni supaya saya makan masa bulan Ramadan nanti, nutrisi semua tu saya dapat cukup, kemudian saya bebas daripada toksin, badan kita lebih ringan. Ni betulkan dulu. Sekarang ada masa 21 hari lagi guys, 21 hari lagi untuk kita boleh amalkan dua produk ni dulu sebelum kita beli yang ini untuk kita mula puasa dengan tenang dan senang. Okey tak? Okey. So keputusan di tangan anda. Ilmu telah saya berikan, pengalaman telah saya ceritakan. Okey, saya terpulang pada anda untuk buat tindakan untuk anda mula sihat. Semua benda-benda yang ada ni adalah investment untuk kesihatan anda. Okey, kena ingat amalkan ini, pakai Alora. Alora memang saya cakap terus terang bukan lagi skeptikal lah. Okey, saya dah jadi seorang believer. Daripada dulu yang gila-gila skeptikal masa saya pakai, sekarang saya adalah pecinta Alora dan saya amat kagum dengan kebolehan teknologi Kodenshi ni yang ada terapi sinar inframerah jauh ni yang boleh bantu untuk memberikan kita peredaran darah yang lancar dan membantu kita untuk kurangkan beban jantung kita bekerja. Itu nak cerita pasal Alora, benda lain lah kan. Alright, tapi dapatkan ini dulu, 2, okey, dan juga kemudian 3 ni.
Supaya korang insyaAllah boleh turun saiz kot, manalah tahu kan. Boleh turun saiz baju kan, badan lebih sihat. Lagi-lagi untuk mereka yang akan pulang jauh beraya yang mana tak dapat nak ambil cuti 4 hari sebelum macam saya akan balik ke Kelantan, memang kita orang akan ambil cuti 4 hari sebelum sebab kita nak balik tak nak jam. Sebab kita dah sepanjang saya 15 tahun kahwin ni, saya dah rasa sekali dah balik 2 hari sebelum, memang saya kena traffic jam 21 jam. Okay, masa tu tak ada Alora. Masa tu tak ada Alora, tak ada bilik. Memang nasib baik saya tak ada anak kecil. Saya kesian pada mereka yang ada anak kecil buang pampers dekat tepi-tepi jalan. Nak buat macam mana? Nak salahkan tak boleh. Korang just imagine, jalan 5 km, korang on off engine lebih 20 kali jam dia. Jadi dapatkanlah Alora, dapatkanlah yang ini supaya korang boleh menjadi seorang Islam yang dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan senang, dan dapat kita ganjaran pahala dan apa saja ibadah yang kita akan lakukan nanti diterima Allah. Okey? Ada apa-apa soalan tak? Ada 4 mata memandang ni, ada apa-apa soalan? Kalau korang ada masalah kesihatan yang korang nak saya syorkan apa produk lain yang boleh kita bantu untuk anda, boleh type dekat bawah. InsyaAllah saya boleh bantu untuk ceritakanlah. Okey? Sebab saya suka berkongsi ilmu. Sebab apa yang saya buat ialah menanam benih pada korang supaya korang tahu ada satu option. Atau aku pergi kat live Hans lah, dia ada cerita, ada peluang kita boleh sihat. Kan? Korang tahu. So boleh datang dekat saya, boleh cerita dengan saya apa masalah kesihatan korang. InsyaAllah saya boleh syorkan apa saja produk yang ada dekat BI ini yang boleh korang amalkan supaya korang boleh dapat nikmat sihat. Okay? So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay? InsyaAllah saya pergi jawabkanlah soalan. Boleh ke nak spirulina tu? Boleh ke nak spirulina tu? Apa tu? Apa maksud dia tu kat tim? Boleh ke nak spirulina tu? Apa maksud kat tim? Nak dapat ni boleh lah beli. Ke macam mana soalannya sebenarnya? Okay? Nak dapatkan ni, jumpalah dengan ejen BI. Sebab kita tak jual dekat Bad Coding, kita tak jual dekat Rumah Oren atau Mabiru. Akak nak spirulina tu. Akak nak spirulina tu. Boleh. Kak Tim, boleh. Jumpa dengan ejen gratis. Mana boleh gratis? Kan? Kita ni investment untuk kesihatan kita. Kalau nak gratis boleh. Boleh nak gratis. Kalau korang nak gratis lah. Korang boleh join kita orang untuk buat bisnes dekat BI International ni kan. Korang jadi kita orang punya IBO, masuk dalam kita punya sistem pembelajaran di BI, then belajar macam mana nak jadi ambassador, fight untuk jadi ambassador. Korang boleh dapat PRV, korang boleh dapatkan produk secara percuma. Tu boleh kat tim okay, boleh korang boleh dapat dengan hanya bermodalkan RM60. Korang boleh dapat produk free macam tu lah. Korang kena jadi ambassador pula, buat ambassador high PJSV 18K SV, lagi bagus. Korang dapat income, korang dapat network, korang dapat PRV, dan korang boleh fight untuk dapat VVIP trip. Hari ni 29 hari bulan. Okay? Hari ni 29 hari bulan. Lagi 2 hari kami akan tahu mana destinasi yang akan kita pergi untuk kempen VVIP trip yang terbaru. Okay? Yang terbaru. Okay? Boleh. Nak free boleh. Tapi kena usaha. Sebab dekat sini, dekat BI adalah tempat yang baik untuk kita laburkan usaha kita. Tempat yang baik untuk kita fight untuk dapatkan impian kita. Tempat yang baik untuk kita belajar untuk berniaga. Tempat yang baik sebab kita dekat sini ada support group yang macam family. Untuk mereka yang dah struggle kerja lama 11 tahun, 12 tahun, gaji naik 500 je. Udah lah tu. Buka minda, buka fikiran untuk tahu peluang yang ada dekat BI International ni. Sebab rata-rata ramai 3 hingga 5 tahun mereka telah keluar daripada masalah hutang dan juga bebas keuangan. Nak kata kaya tu
Korang dapat bebas hutang dan keluar daripada apa daripada bebas keuangan pun dah cukup, betul tak? Yang kata kaya tu getak bulu aku. Okay, alright. Yang penting korang kena ambil tahu. Korang kena ambil tahu. Memang ada peluang dekat Malaysia ni yang boleh menjadikan usaha anda tu berbaloi, dan ia dapat menjadikan anda seorang leader yang hebat, bukan hanya pada network anda tetapi juga kepada anda dan keluarga-keluarga anda. Redeem yourself. Pada mereka yang betul-betul rasa mereka rajin, mereka ada impian, mereka ada pemikiran yang positif dan mereka memang ingin melihat perubahan pada diri, boleh DM saya boleh ceritakan peluang sihat dan juga peluang untuk ubah kehidupan yang kita boleh usahakan supaya kita boleh jadi seorang yang lebih baik, yang boleh bantu orang lain untuk ubah kehidupan juga. Dah dekat bulan Ramadan ni kan, kita buatlah perkara-perkara yang baik, sebab hidup kita ni, nyawa yang kita ada ni adalah pinjaman, ia adalah ujian. Hidup ni adalah ujian. Hidup ni adalah R&R. Kita sekejap saja. Rata-rata manusia kat dalam dunia ni, dia berada di alam barzah lebih lama daripada dia hidup. Jadi kita tak perlu nak ego, kita tak perlu nak bodoh sombong, dan kita tak perlu nak bangga diri. Sebab dalam masa 100 tahun lagi, kita ni mungkin orang tak ingat dah. Tetapi apa yang kita buat sepanjang umur kita hidup, macam Rasulullah 63 tahun jangka hayat dia, kita boleh buat sesuatu untuk kita memberikan kebaikan pada orang lain, kita mendapatkan pahala, bantu orang sihat, dan kita boleh bantu orang lain ubah kehidupan mereka dan keluarga mereka. Peluang tu tetap ada. Kalau manusia lupa jasa kita, ingat setiap apa yang kita buat, buruk dan baik, Allah tak pernah lupa. Jadi apa yang kita buat, senyuman yang kita sedekah, ilmu yang kita sedekah, bantuan yang kita sedekahkan ni, semuanya akan diperhitungkan dan ada ganjaran dia di sana. Jadi buat baik je lah, fikir baik je lah. Kerana inilah dia nikmat hidup yang sebenar. Bila kita boleh bantu orang lain jadi lebih baik. Masya Allah. Ada apa-apa soalan lain nak tanya? Ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Hai Puspa, selamat pagi. Borak-borak macam ni kan, syok ni. Dah dekat sejam lebih dah. Saya punya live ni saya akan letak dekat saya punya YT lah nanti. Dan saya akan share dia punya link. Korang boleh ulang share, ulang tengok lah kan. Kalau pada sesiapa yang rasa ada part-part dalam saya punya live ni, kalau korang rasa bermanfaat nak post dalam VTT korang, silakan. Terima kasih Puspa, terima kasih banyak-banyak. Saya seronok. Sebab saya sepanjang 22 tahun saya kerja sebagai graphic designer, sebagai art director. Saya bekerja 22 tahun, just imagine saya fikir untuk diri saya je. Saya bekerja untuk diri saya untuk dapat gaji. Tapi bila saya dah 3 tahun dekat BE International ni, saya syukur sebab saya boleh bantu orang sihat, saya boleh bantu orang untuk realisasikan impian mereka. Hidup kita ni, kita perlu hidup bukan hanya lepas gaji tiap-tiap bulan. Hidup kita ni perlu ada matlamat dan hidup kita ni perlu ada impian. Berimpian tidak salah. Tapi yang salah ialah bila kita berimpian tetapi tidak membuat sebarang tindakan. Okay, kawan. Terima kasih nak keluar lunch saja. Jumpa after Zuhur kita meroket dia. InsyaAllah. Nak ikut pergi VIP Travel Overseas, macam mana caranya? Alright. Macam tadi saya cerita nak dapatkan Spirulina free ni boleh. Kita kena fight jadi ambassador. Bila kita fight jadi ambassador, kita capai satu tahap kita punya target point SV, kita boleh dapat income, kita boleh dapat network, kita boleh dapat PRV, Product Redemption Voucher, bergantung pada kita punya point, dan kita boleh redeem untuk dapat produk-produk free ni. Kalau korang tak boleh nak belilah. Dan sejadi member RM60 sahaja. Kemudian bila korang dah jadi ambassador, korang dah buka dah satu pintu ke benefit yang mana korang layak untuk qualify untuk pergi kempen VVIP trip secara percuma, segalanya ditanggung dan disponsor oleh BE International 2 kali setahun. Korang boleh qualify. Korang bila korang qualify, korang bukan hanya dapat
VVIP trip, ya, sebab kempen yang akan berlangsung ialah selama 6 bulan. So korang kena fight untuk meet the target SV untuk korang dapat free 1 atau 2 tiket. Kalau korang ada pasangan, kau fight lah untuk 2 tiket. Semasa korang fight untuk 2 tiket, korang bukan hanya dapat 2 tiket saja. Sepanjang 6 bulan tu korang akan dapat income, korang akan dapat network, korang akan dapat PRV. Okay? Sebab itu ramai dekat sini bila diorang faham peluang yang ada kat BE International, sebenarnya duit yang diorang laburkan untuk beli produk ni, nilai dia kecil je dengan apa yang diorang dapat. Cakap terus terang, income yang korang akan dapat tu bergali-gali ganda daripada apa yang korang invest dalam badan korang. Okay. So bila korang qualify, korang boleh pergi trip. Macam sekarang ni, saya dan isteri, saya dah qualify 1 tiket untuk pergi ke Beijing. Fight untuk kempen Beijing pun lagi 2 hari dia akan tamat. Okay. So bila dah dapat qualify, kita dah dapat notification dah untuk daftar, untuk kita letakkan kita punya pasport, kita punya IC, kita punya detail semua untuk BE daftarkan untuk kita dapatkan visa dan juga tiket penerbangan untuk kita pergi ke Beijing secara percuma. Macam saya dan isteri, kita dah rasa dah pergi Perth. Pergi Perth memang betul. Dan bilik yang kita orang menginap selama 4 hari dekat sana, 1 hari RM2,800 guys. Kalau kita orang sendiri nak pergi cari bilik macam tu, tak adalah. Kan? Tapi BE, terima kasih. Bukan saja trip tu best, trip tu juga dia bawa kita ke tempat-tempat yang eksklusif, dia bawa kita ke tempat-tempat yang kita tak pernah terfikir pergi. Kita ada dinner malam tu jumpa dengan founder, and then kita juga dijaga dari segi pemakanan yang halal, dijaga dari segi transport dan juga dijaga dari segi waktu solat. Memang best travel dengan BE International. Tapi saya cakap terus terang lah, walaupun saya dah pergi sekali ke Perth, benda yang ke mana kita pergi tu nombor 2 tau. Destinasi mana kita nak pergi tu nombor 2, tapi yang best first kali ialah dengan siapa kita pergi. Kalau kita dapat pergi dengan network kita yang lebih ramai, itu memang cantik, memang best. Kalau tak ada, kita pergi dengan kawan-kawan kita yang dah berjaya qualify, kita dengar macam mana cerita mereka masa kita nak pergi ke destinasi tu, kita berjalan jauh jadi kita ada buka sharing session, kita dengar seorang demi seorang dalam bas tu akan ceritakan kisah mereka macam mana diorang fight untuk dapat tiket percutian ni. Kita dapat rasakan keikhlasan diorang, kejayaan diorang, dan bagaimana peluang dekat BE ni dapat ubah nasib kehidupan family diorang ke arah yang lebih baik. So memang best. Itu yang best sebenarnya. Dalam bas tu sebenarnya sharing tu yang paling best. Yang selain daripada itu ialah just percutian saja. Okay. So itulah saya punya pandangan yang saya boleh berikan bila saya dah pernah pergi ke VVIP trip ni. So ke Beijing ni insyaAllah, tengoklah macam mana kan. Mesti best lah. Mesti best. Jadi untuk korang yang ada dekat sini, yang tengok kat luar tingkap kan, ambil tahu pasal peluang untuk sihat. Dekat BE ni ada 2 pintu tau. Ada 2 pintu. Satu pintu ialah pintu untuk sihat. Pintu yang kedua ialah pintu untuk kita ubah kehidupan. Dalam pintu yang ubah kehidupan ni lah kita boleh dapat free VVIP trip 2 kali setahun dengan syarat korang kena jadi ambassador. Okay? Doakan saya hari ni insyaAllah akan ada satu lagi ambassador. Okay? InsyaAllah nanti kalau jadi kita akan war-warkan lah. Doakan supaya kita dipermudah urusan, dimurahkan rezeki. Okay? Dan kita dapat manfaat. Ada apa-apa soalan lain? Ada apa soalan-soalan lain untuk ditanyakan? Bagus juga macam ni. Okay, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau ada soalan, tanya saja. Saya tahu, saya jawab. Saya tak tahu, saya jawab tak tahu. Senang. Okay. Jadi untuk kita boleh bercerita macam saya bercerita ni, kita buat duplikasi, kita belajar. Okay. Sebab sesiapa yang nak fight dalam BE International ni memang kita ajar daripada A to Z. Yang penting korang buka minda, belajar, invest your time, invest your money dekat dia punya filing-filing, baca, belajar, okay, and then kena zero rise. Walaupun korang seorang CEO, walaupun korang seorang doktor, walaupun seorang engineer, walaupun korang seorang jutawan, ataupun korang panglima perang, kita kena zero rise supaya kita mudah untuk masuk dalam sistem dan mudah untuk kita faham macam mana bisnes dekat BE International ni boleh dijalankan. Kalau kita tak zero rise, kita akan ada masalah
kan, dan kita susah untuk duplikasi. Okay, alright, so tak ada apa-apa soalan lain kan. Okay, terima kasih kepada korang dah dekat 2 jam dah ni. Ya, pada mereka yang bantu saya untuk tap skrin, pada mereka yang banyak bertanya soalan, terima kasih banyak-banyak. Very fruitful session kita punya live ni. Okay, insyaAllah pada esok hari kalau tak ada haral, saya akan bercerita tentang spirulina dalam pengkhususan khusus 2 jam tentang spirulina ni sahaja untuk kita faham. Alright, okay. Terima kasih banyak-banyak. Yang buruk tu datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya. Yang baik-baik, yang best-best, yang hebat-hebat yang korang dengar ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, dapat sihat, dapat manfaat. Sihat itu pilihan, sakit itu adalah ujian. Jadi sebelum kita didatangi ujian sakit, buatlah pilihan yang bijak. Okay? Ceria-ceria selalu, be positive always, senyum-senyum selalu. Ingat, jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain sehingga kita bertemu di live yang akan datang. Salam sayang daripada saya. Semoga korang semua, apa yang korang buat, Allah bantu. Kita buat apa yang kita mampu buat dan Allah akan bantu buat apa yang kita tak mampu buat. Yang penting niat kita kena baik dan kita kena husnuzon. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Take care. Salam Ramadan yang akan datang 21 hari guys. Besok 20 hari pula. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Sama-sama Kak Tim.